Ya, sekarang ni apa dia makan dah banyak. Berat dah naik. Nak tak nak kalau kuat kena tukar spoket dulu lah. Okay, malam ni kita pergi ride dengan geng abah-abah ke Seremban. Lucu. Ya. Oh, kelihatan. Kelihatan. Ya. Ini baru tukar spoket ni. Oh, spoket tiga-tiga. Bila tukar spoket jet steady, basuh pun tak ah. Lucu eh. Aku basuh pun tidak. Air untuk minum, dia nak basuh tangan. Oh, tu basuh pun tak eh. Aduh, jeng. Tendek abah-abah ah, tendek abah-abah pakai kris. Pakai kris je. Tendek abah-abah. Ini depan ah. Ini depan. Sebab ini potong angin. Belakang ikut. Dia belah angin. Awak yang plan kan? Hello. Awak tukar ni edit kacang tu. Edit panggil. Oh, itu lah highway. Highway. Kita pergi bagi. Ada dua botol di sini. Kalau dia kalau tengah lagu main tengah lagu. Masuk. Hah? Asal aku ni tak masuk? Masuk pam ni rosak ni. Selalu kat pam ni rosak. Tapi dia Tak masuk nanti kurang angin tu. Ni masuk. Asal aku ni tak masuk? Lambat sikit, Ada tunggu. tak ngam dengan kau punya night, kau punya buff. Aku selalu kena. Dugaan. Dekat pancing Kita kita tuan. Kau jangan pam lagi. Tak, kau pakai ni. Ni. sama. Ya. Wah, tak masuk tu. Kau yang kena Tu pancing dah. Kau letak di situ. Tak, tunggu hold jap. Jap. Masuk. Awak buat takut je. Dia kena sabar, awak tak sabar ni. Kau nak cucuk ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa dia? Zarul seorang lagi lah. Zarul dengan Is lah, cukup 10 biji lah. Okey je eh. Hari ni awak kat depan, jangan risau. Tengok semua ni awak mesti kat depan. Tak ada yang menganjing awak hari ni, jangan risau. Abang Tis tak ada ni. Saya mood bangun tidur ni. Betul-betul bangun 10.20 ni. Ada Berkelip. ada Saya mesti rekod yang mana kaki-kaki fly mesti ada apa? fly di dalam. Nampak pelunjurnya? Saya 70 je saya dah fly. Saya buat TikTok, saya hashtag BRM. 70 je saya fly. Ke bawah je saya fly. Ya, Zarul tak syak lagi. Ya. Mana Mizi? Mizi. Belah ada. Ada belakang. Nampak member bawa bako ke. Sekejap lagi nak tapau boleh ya. Ini memang babi tau.
Hari ni kau ni. Oh silaku. Apa nak bawa makanan taruh? Bawa makanan. Siap ugut bawa babi ni siap lah. Ini alah, dia alah. Alah boleh. Oh, akal video kena pusing ini tu. Johor lah. Aduh, tak ada stand payah. Saya lupa saya bawa Y16. Saya ingat bawa RZ ni. Ingat awak nak keluar waktu tank tadi. Dah saya ingat saya bawa RZ ni. Tu lah. Silap geruk lah. Ha? Mana boleh tahan? Yeah, kita ride bukan ke mana, tapi dengan siapa? Siapa? Let's go. Ini kisah kita dua jiwa satu halah, luncur atas jalan, angin jadi irama. Setiap selai kau simpan rasa berharga, bukan tentang mana, tapi siapa bersama. Cerita tercipta dari detik yang kita rasa, memori terbina kekal sampai bila-bila. Langit gelap, tapi hati rasa cerah, sebab kau di belakang peluk tak nak lepas. Tak perlu rush, kita slow dan steady. Helmet berdua janji kekal ready. Lampu neon temani malam kita, berani tenang bukan ke puncak cita. Isi tangki dengan tawa dan harapan, biar dunia pandang kita tetap jalan. Tak kisah ribut atau hujan nak turun, asal kau ada semua jadi aman. Tak kira jauh mana kita pergi, janji kau di sisi, dunia rasa steady. Lagu engine nyanyi malam jadi saksi, kita berdua dalam dunia sendiri. Tak perlu harta, cukup tawa dan peluk. Ini milik kita, so pun cukup. Bukan destinasi tapi semua memori yang kita cipta sepanjang hari ke hari. Lampu jalan malam vibe pun romantik, senyuman kau buat hati rasa klasik. Kita bukan kejar masa atau tren, tapi momen yang buat hidup. Seremban Labu. Ha? Yang ni mana minta? Tak kuasa mana? Haji ke ni? Mek, nama apa? Ada meme. Mek. Itu kerja mana ni? Haji. Dia rasa macam kenal. Ya, mana? Lagi ni. Itu kerja mana ni? Kerja mana? Dia kan dengan Benny. Kerja kat Bendi. Aku tak duduk try aja dah. Kau duduk mana? Macam ni, section 2 pagi. Beli rumah situ. Itu satu macam kenal dah. Apa sudah je? Ha? Apa sudah aku? Tua eh.
Tua aku ni Ana laju sangat ni. Habis tinggal awak tak fikir main bola belakang. Ingat dengan awak. So kat depan. Saya nak pergi mana pun saya tak tahu. Aku layan aku tak elah. Aku punya level saya berhenti je aku boleh main. Buat roti rating dengan mi je. Mi ada kat traffic light ni. Dua lebih. Padu. Kat depan. Lagi lah. Kat depan tu je. Siapa ni lagi Fendi eh? Ini ambil team. Ha? Dia tak keluar lah kan. Ha. Waktu dia Pen. Aku berhenti ni. Waktu betul kan? Betul lah. Tu aku ingat kumpul situ dulu cukup warung baru jalan. Tempat situ yang dah masuk kiri, jumpa traffic light, kiri kanan straight. Mana meninggal? Dekat. Bil. Aku dah tunggu kat exit dia. Tengok, oi, semua laju. Semua tak berhenti. Gerak ni. Tak ada orang biasa ride tu basic. Ya. Hilang. Aku tunggu kat exit. Som. Semua tak berhenti. Saya pergi. Macam dah bagi kan. Ya aku lalu mak kan. Dah ni. Saya tambah nasi. Itu dah balik. Banjir dia tu. Ni makan ni. Ini kat rumah ada. Nampak adik bini aku pergi jauh-jauh makan daging burger. Makan daging burger je. Aku boleh masak untuk kau lah kan. Aduh. baik tak yang bagi dia gambar. Guys, okey Nah, Banyak paling laju. Makan. Banyak tentu paling tu. Daging burger ya. Ni belakang Asia lah banyak. Apa? Betul lah cakap ni. Nak up gambar kat bini pun seram pun. Orang pun guna bahan siut. Apa dia? Fries, daging burger, apa? Roti canai? Dia bukan, dia roti. Dia roti Bangla kan? Roti Bangla. Roti apa? Roti macam mana? Roti potong kan? Apa ye? Ini berapa kan? RM110 ada? 22 ringgit je. Satu? Empat. RM22. RM5.5? RM22. RM5.5. Ini kan tu. Saya bajet dalam RM230 tu. Mari ke jauh-jauh makan benda yang RM5.5. Order lecok. Tak lalu tau. Saya ingat makan dekat restoran tau. Sekali food court kau tahu. Food court 16 saya tak pergi. Awak buka apa? Aduh. Makan. Kena. Cuma makan nasi dia kan. Boleh makanan eh? Terima kasih, Wah, awak punya lain. Saya punya lain special, mate. Telur pun. Wah, ini pun lain. Boyang ni nampak telur boyang-boyang. Aku kerja kan. Nanti kalau dia ni dia pun nampak ada udang. Baik. Oh, yang ni lain sikit tu. Dia pakai apa? Kacang merah. Kacang merah. Oh, dia kat sana ya. nyampur. Ini semua tarik kaki tu. Benda RM5, 5 portion. Janji makan ada sudu, ada rafu, ada pisau lah. Balik pelai ni balik pelai kan. Balik pelai. Kamu lah. Hari ni yang penutup ni. Sekarang ni apa dia makan dah banyak. Berat dah naik.
Nak tak nak, paling kuat kena tukar spoket dulu lah. Masih besar sikit lah. Tadi baik kosong. Tadi setting dah cun. Tadi setting dah cun. Sekarang berat dah naik. Buka je kedai pomen depan tu, kita tukar spoket naik sepata. Lekas sikit tu. Melaka macam mana? Jep. Darul jap Melaka. Eh. Satu, dua, tiga. Ambil gambar awal pula. Dia jadi ada lens tu. Ya. Ha? Dia detect lampu. Ah, hebat. Nanti Tutup. Okay, mantap.